Okey, selamat datang ke kupasan kali ini. Cuba kita fikir sekejap, siapa sebenarnya yang membina asas bandar-bandar moden yang kita diami sekarang? Hari ini, kita akan bongkar satu kisah yang agak tersembunyi, kisah satu komuniti yang peranannya dalam sejarah Malaysia ni sangat besar tapi selalunya kita terlepas pandang. Jom kita fikir sama-sama. Bila kita tengok bangunan pencakar langit, jalan raya yang sibuk, pernah tak kita tertanya-tanya siapa arkitek sebenar di sebalik semua ni? Wira-wira tanpa nama yang membentuk landscape bandar kita. Mungkin kisah mereka ni lebih dekat dengan kita daripada yang kita sangka. Komuniti yang kita nak cerita ni memang luar biasa. Mereka dikenali sebagai orang Boyan atau lebih tepatnya orang Bawean. Walaupun mereka datang dari sebuah pulau yang kecil je, impak mereka kat negara kita ni, sangat-sangat besar. Baiklah, jom kita mulakan kupasan kita dan kita rungkai sama-sama misteri Boyan ni. Kita nak siasat macam mana sumbangan mereka yang begitu penting ni boleh seakan-akan hilang dari lipatan sejarah, terutamanya di bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur dan Singapura. Setiap kisah yang hebat mesti bermula dengan satu langkah kan? Dan bagi orang Bawean, ia adalah satu pelayaran yang sangat berani. Cuba bayangkan, tinggalkan kampung halaman yang selesa kat Pulau Bawean, Indonesia untuk mulakan hidup baru di tanah yang langsung tak dikenali. Apa agaknya yang mendorong diorang ya? Kalau kita tengok garis masa ni, kemuncak penghijrahan orang Bawean ni berlaku sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan kita bukan cakap pasal penghijrahan sikit-sikit tau. Ini adalah satu pergerakan besar-besaran yang berterusan selama berpuluh-puluh tahun, bawa beribu-ribu orang ke Tanah Melayu dan Singapura. Jadi, apa sebenarnya yang buat diorang sanggup meredah lautan? Sebenarnya ada 3 sebab utama. Yang pertama, dah tentulah impian nak dapatkan peluang ekonomi yang lebih baik. Kedua, semangat merantau tu sendiri. Satu tradisi budaya yang kuat, macam satu ujian kedewasaan untuk orang muda. Dan yang ketiga, niat yang lebih murni, menjadikan Tanah Melayu sebagai hentian atau batu loncatan untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Bila sampai kat tempat baru, tanpa ada sesiapa, mestilah rasa takut kan? Tapi komuniti Bawean ni, diorang ada satu macam senjata rahsia. Satu inovasi sosial yang sangat unik dan bijak yang menjadi kunci kejayaan diorang. Jom kita tengok apa dia. Dan inilah dia, sistem pondok. Dengar nama macam simple kan? Tapi jangan salah faham, ini bukan sekadar tempat untuk tidur. Ia adalah satu ekosistem sokongan, pusat komuniti dan boleh dikatakan nadi kehidupan orang Bawean di perantauan. Sistem ni pula bukannya main-main tau. Ia sangat tersusun. Setiap pondok ada ketua pondok, seorang yang lebih senior dan dihormati yang akan jaga kebajikan dan disiplin semua orang. Pondok ni berfungsi macam pusat sehenti. Ada tempat tinggal, tolong carikan kerja, bagi sokongan emosi, semua ada. Dan yang paling menarik, setiap pondok tu dinamakan sempena kampung asal diorang kat Pulau Bawean. Jadi ikatan dengan tanah air tu sentiasa kuat. Jadi, poin paling penting kat sini ialah sistem pondok ni bukan setakat bantu diorang untuk survive, tapi ia membolehkan mereka untuk maju bersama-sama secara kolektif dari hari pertama lagi. Memang satu contoh kerjasama komuniti yang sangat-sangat hebat. Okey, bila dah ada sistem sokongan yang mantap macam tu, barulah komuniti Bawean ni boleh fokus untuk bina hidup baru. Jadi macam mana kepakaran dan etika kerja mereka ni menyumbang kepada pembangunan negara kita? Memang tak lama lepas tu, reputasi diorang terus naik. Diorang jadi terkenal dalam kerja-kerja yang perlukan tahap integriti dan kepercayaan yang tinggi. Contohnya, jadi pemandu peribadi yang cekap atau pengurus kuda yang mahir. Mereka bukan sekadar pekerja biasa. Mereka ni golongan profesional yang sangat dipercayai. Reputasi diorang yang sangat boleh dipercayai inilah yang buatkan diorang sangat-sangat in demand. Diorang bukan je dapat kepercayaan keluarga British masa zaman penjajah dulu, tapi juga golongan elit dan bangsawan tempatan. Dan bila dah berjaya, mestilah diorang bina komuniti yang kuat di bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Kalau kat Kuala Lumpur contohnya, diorang banyak bertapak di kawasan ikonik macam Kampung Baru dan Datuk Kramat. Pulau Pinang pula jadi salah satu pintu masuk awal diorang ke negara ni. Okey, itu cerita dulu. Macam mana pula dengan sekarang? Selepas bergenerasi lamanya, apa yang tinggal dari legasi orang Bawean ni? Adakah identiti dan warisan unik mereka tu masih wujud? Yang menariknya pasal diorang hari ni ialah identiti mereka yang ada 2 lapisan. Mereka ni Bawean dan pada masa yang sama, mereka juga Melayu.
Diorang berjaya kekalkan warisan unik diorang. Macam masih cakap dialek Bawean kat rumah, tapi dalam masa yang sama berintegrasi sepenuhnya dalam masyarakat Melayu yang lebih luas. Dan integrasi ni bukan setakat cakap-cakap kosong tau. Ia diiktiraf secara rasmi dan termaktub dalam Perlembagaan Malaysia berdasarkan definisi yang merangkumi agama, bahasa dan budaya. Tapi, walaupun dah berintegrasi, semangat Boyan tu masih kuat dan membara. Melalui persatuan-persatuan kebudayaan dan ikatan keluarga yang sangat erat, mereka secara aktif pastikan yang kisah, bahasa dan warisan nenek moyang mereka tak akan hilang ditelan zaman. Jadi, kisah orang Boyan ni, ia bukan sekadar satu bab dalam buku sejarah kan? Ia satu peringatan yang sangat penting tentang macam mana Malaysia ni sebenarnya dibina oleh pelbagai komuniti yang mana setiap satunya ada benang unik mereka sendiri dalam membentuk permaidani negara kita. Dan ia buat kita terfikir, di sebalik setiap bangunan, setiap nama jalan, ada banyak lagi kisah-kisah insan yang belum kita dengar. Agak-agaknya komuniti mana lagi yang kisah tersembunyinya patut kita rungkai bersama lepas ni?